Yang mana kalau tak ada langsung bunyi dengung tadi, maka tak boleh kita nak sempurnakan huruf nun. Pada huruf ya tu kita ambil panjang pertengahan, 4 harakat untuk kadaman arid disukun. Pada huruf nun samalah macam hujung ayat yang keempat tadi, kita raikan. Huruf nun ataupun huruf mim yang mati kerana waqaf mesti ada bunyi dengung satu harakat. Maksudnya bunyi dengung tadi tu sifat asliyah pada huruf nun, yang mana kalau tak ada langsung bunyi dengung tadi, maka tak boleh kita nak sempurnakan huruf nun. Macam mana tuan-puan nak sempurnakan, nak bunyikan huruf nun tapi tak nak bunyi n belakang. Tadi tu kan hujung lidah kita sentuh pada hujung gigi kacip atas, kemudian kita tolak suara di hidung. Jadi pada huruf nun tu mesti kena ada bunyi n di belakang. Okey. Dia kalau tak ada bunyi tu, maka kita tak boleh nak sempurnakan huruf nun. Macam mana tuan-puan? Tak ada bunyi n tapi nak jadi sempurna huruf nun. Dia jadi tergantung. Ada tak nak tekan bunyi n belakang? Dia tak akan jadi. Sebab tu dia kena ada juga dengung satu harakat di belakang. Okey. Kalau ada yang kata dalam suratul Fatihah tak ada dengung, maksudnya tak ada dengung dua harakat. Dengung-dengung yang asliyah, dengung-dengung yang tidak sempurna itu ada. Untuk sempurnakan huruf mim dan huruf nun. Dengung dua harakat, ikhfa, iqlab, apa semua tu memanglah tak ada. Sepanjang suratul Fatihah 7 ayat. Dengung dua harakat. Tapi dengung untuk sempurnakan huruf mim dan huruf nun ni mesti ada. Iaitu bunyi n belakang. Nasta'in.